Dalam sejarah, ada tokoh yang dikenang kerana kebijaksanaan dan kemuliaan. Ada pula yang diingati kerana kekejaman dan kemusnahan. Namun, jarang sekali kedua-dua sisi ini bertembung di dalam satu insan. Timur Leng atau Tamerlane, sebagaimana dikenali dunia barat, adalah salah satu contoh terbaik paradok apabila kedua-dua sisi ini bergabung. Seorang penakluk yang telah menyebabkan kematian 10 hingga 17 juta jiwa sepanjang zaman penaklukannya. Angka tersebut secara kasar kira-kira 5% keseluruhan populasi manusia pada zaman tersebut. Tangan yang memegang pedang untuk menakluk juga adalah tangan yang sama membina masjid, madrasah dan bangunan-bangunan indah di Samarkand. Juga seorang pencinta ilmu dan amat menjunjung tinggi golongan ulama dan cendekiawan. Dari timur hingga barat, namanya diseru dengan nada yang berbeza. Di kota yang ditakluki, dia digelar penyembelih tanpa belas kasihan. Tetapi di tanah airnya, dia disanjung sebagai seorang raja yang memuliakan ilmu dan seni. Timur Leng adalah bayangan antara kehancuran dan peradaban, antara kekejaman perang dan keindahan tamadun. Di tengah padang rumput luas Asia Tengah, terbentang sejauh mata memandang di antara sungai Amu Darya dan Sir Darya, lahirlah seorang bayi lelaki yang kelak akan menggoncang dunia Islam dan Timur. Namanya Timur bin Taragai Barlas. Dalam dunia Islam, beliau dikenali sebagai Amir Timur, seorang pemimpin dan panglima yang menegakkan panji kekuasaan atas nama keagungan, kebesaran dan takdir ilahi. Namun di Timur dan Barat, namanya terpahat sebagai Timur Leng atau Tamerlane, seorang penakluk yang menabur kegemilangan dan kehancuran, meninggalkan jejak yang kekal antara legenda dan luka sejarah. Menurut sejarawan Arab Ibnu Arab Shah dalam karyanya Ajaib Al-Maqdur fi Nawaib Timur, beliau dilahirkan sekitar tahun 1336 Masihi di dalam kawasan Kesh, perhampiran Samarkand, wilayah yang kini terletak di dalam Uzbekistan. Ketika itu, Asia Tengah masih di bawah bayangan Empayar Chagatai, peninggalan daripada keturunan agung Genghis Khan. Suku Barlas, tempat asal keluarganya, merupakan bangsa Turko-Mongol yang telah lama memeluk Islam dan berasimilasi dengan budaya Parsi. Mereka hidup dalam dunia yang bergolak, namun masih menghormati ilmu, adat dan maruah. Ketika Timur menginjak usia remaja, Asia Tengah bukan lagi tanah yang aman. Selepas kejatuhan Empayar Mongol, wilayah itu telah berpecah menjadi wilayah-wilayah kecil yang saling berebut kuasa. Menurut catatan sejarah, pada usia mudanya, Timur sudah menunjukkan bakat luar biasa di dalam strategi peperangan dan kepimpinan. Beliau bukan sahaja tangkas menunggang kuda dan memanah, tetapi juga petah berbicara, licik dan berkarisma. Sekitar usia 20-an, ketika terlibat dalam satu pertempuran kecil menentang suku pesaing, Timur cedera parah apabila anak panah musuh menembusi kaki dan tangan kanannya. Kecederaan itu tidak pernah pulih sepenuhnya dan menyebabkan dia tempang ketika berjalan. Dari sinilah muncul gelaran Timur Leng, bermaksud Timur yang tempang. Pada pertengahan abad ke-14, kawasan Transoxiana antara Amu Darya dan Sir Darya menjadi rebutan antara dua kuasa besar, iaitu suku Mongol dari utara dan keturunan Chagatai dari selatan. Timur pada mulanya menjadi panglima utama untuk Amir Hussein, cucu kepada Emir dari Balkh yang juga berhasrat menguasai Samarkand. Dengan kehebatan strateginya, mereka berjaya memenangi beberapa pertempuran menawan kota dan mengukuhkan kedudukan mereka di wilayah itu. Namun, muncul persengketaan di antara mereka. Hussein mula curiga dengan populariti dan pengaruh Timur di kalangan tentera. Timur pula melihat kelemahan Hussein sebagai pemimpin yang lemah dan ragu-ragu. Menurut catatan sejarah Parsi, Zafarnama karya Sharaf ad-Din Ali Yazdi, hubungan mereka akhirnya berakhir dengan pengkhianatan. Amir Timur menyerang Hussein di kota Balkh dan selepas pertempuran sengit, Hussein ditawan dan dihukum mati. Dengan kejatuhan Amir Hussein pada tahun 1370 Masihi, Timur Leng diangkat sebagai Amir Transoxiana dengan Samarkand sebagai ibu kotanya. Selepas mengisytiharkan dirinya sebagai Amir Transoxiana pada tahun 1370, Timur mula mengumpulkan kekuatan tenteranya. Beliau membentuk sistem ketenteraan yang mirip struktur Empayar Mongol
dengan kombinasi strategi Turko-Persia dan disiplin Islam. Tentera berkudanya tangkas dan berdisiplin, menjadi jentera perang paling berkuasa di Asia pada zamannya. Langkah pertama Timur adalah menakluk wilayah Khwarezm di tebing Sungai Amudarya yang merupakan pintu masuk ke dunia Parsi. Kawasan itu dikuasai oleh dinasti Khwarezmiyah yang bangkit semula selepas kejatuhan Mongol. Namun, dalam masa 2 tahun sahaja, seluruh Khwarezm tunduk di bawah Panji Timur. Seterusnya, Timur beralih ke wilayah Khorasan, menakluk kota-kota seperti Herat, Sabzawar dan Nishapur. Penduduk Herat cuba melawan, tetapi akibatnya hampir 10,000 orang dibunuh, termasuk wanita dan kanak-kanak. Saksi sejarah Nizam ad-Din Syami dalam Zafarnama Wasi awalnya menulis bahawa mayat bergelimpangan hingga kuda tidak dapat melangkah tanpa memijak jasad manusia, menggambarkan betapa dahsyatnya pembantaian yang dilakukan. Namun, apabila beliau menawan Mashdad, Amir Timur memerintahkan agar makam Imam Ali Ar-Ridha dijaga dan tidak disentuh, menandakan ironi besar dalam jiwanya. Seorang penakluk kejam tetapi masih menghormati kesucian tertentu dalam Islam. Di antara semua kekejaman Timur, pembantaian Isfahan tercatat sebagai antara yang paling mengerikan. Kota itu pada awalnya tunduk, namun pemberontakan kecil di kalangan rakyat menyebabkan kemarahan Timur memuncak. Menurut Zafarnama dan disahkan oleh Ibn Khaldun, beliau memerintahkan agar setiap askar diberikan kuota kepala manusia untuk dikumpul. Apabila pembantaian selesai, menara-menara kepala dibina menggunakan 70,000 sehingga 100,000 kepala manusia yang telah dipenggal. Catatan dari Cambridge History of Iran menyebut, Timur tidak sekadar membunuh untuk membalas, tetapi untuk mengukir ketakutan sebagai lambang kuasa. Penaklukan paling kejam Timur mungkin di India. Beliau menyeberangi Hindu Kush bersama lebih 90,000 tentera berkuda menuju ke Delhi, ibu kota Sultan Mahmud Tughlaq. Ribuan tawanan Hindu ditangkap di sepanjang jalan. Timur bimbang mereka akan memberontak dari belakang, lalu mengeluarkan perintah kejam supaya kesemua tawanan dibunuh sebelum matahari terbit. Menurut Zafarnama, lebih 100,000 orang dipenggal dalam satu malam. Delhi dijarah selama beberapa hari. Kekayaan India yang dibawa pulang menjadikan Samarkand kota paling makmur di Asia, tetapi dibayar dengan darah yang tidak terhitung. Dari Aleppo, Timur mara ke Damsyik, kota ilmu, perdagangan dan ketamadunan Islam. Pemerintah, bangsawan dan cendekiawan Damsyik berusaha berunding bagi mengelak pertumpahan darah. Antara mereka adalah Ibn Khaldun, sejarawan agung dari Andalusia yang pada ketika itu berada di Syam. Dalam catatan autobiografinya, Ibn Khaldun menulis, "Aku melihat lelaki ini, matanya tenang, tetapi kata-katanya membawa maut. Namun segalanya sia-sia. Walaupun Damsyik telah tunduk, Amir Timur tetap memerintahkan agar kota itu dibakar dan ramai penduduknya dibunuh selepas Saki-Baki tentera Mamluk cuba melawan dari dalam. Masjid Umawi yang megah hampir musnah. Hanya perpustakaan dan beberapa makam ulama diselamatkan atas perintahnya sendiri. Seolah-olah tanda bahawa walaupun kejam, baginda masih menghormati ilmu dan agama. Dari Damsyik, beliau menumpukan pandangannya ke utara, iaitu Empayar Utsmaniyah di bawah pemerintahan Sultan Bayezid I. Pertempuran dua kuasa besar Islam ini akhirnya meletus di Ankara pada tahun 1402. Pertempuran itu bukan sekadar perang antara dua kerajaan, tetapi menjadi lampang perebutan takhta kekuasaan dunia Islam antara dua maharaja yang sama-sama menganggap diri mereka bayangan Tuhan di bumi. Dalam pertempuran sengit itu, bala tentera Timur muncul sebagai pemenang. Sultan Bayezid I ditawan dan ribuan tawanan perang termasuk bangsawan, askar serta hamba dihukum mati beramai-ramai. Bayezid sendiri meninggal dunia tidak lama kemudian di dalam tahanan. Sekembalinya Amir Timur ke Samarkand selepas setiap kali peperangan, beliau tidak membawa hanya emas atau tawanan, tetapi para tukang, seniman dan cendekiawan dari seluruh wilayah yang ditakluknya. Catatan Zafarnama menyebut bahawa selepas menakluk kota seperti Isfahan, Shiraz dan Delhi, Amir Timur memerintahkan pemindahan ribuan tukang batu, pengukir, pelukis dan arkitek ke Samarkand. Di bawah arahannya, Samarkand bertukar menjadi permata kebudayaan Islam Asia Tengah. Masjid, madrasah, taman dan istana dibina dengan cukup megah, menunjukkan kehebatan seni bina Islam dan Parsi. Bangunan agung seperti Masjid Bibi Khanum,
dinamakan sebenar isterinya yang tersayang, dan makam Gur-i-Emir, tempat persemadiannya kelak, menjadi simbol kehebatan seni bina yang dibawa daripada tanah-tanah yang telah ditakluknya. Dinding-dindingnya dihiasi mozaik biru, ayat-ayat Al-Quran dan corak arabis yang memukau mata. Walaupun tangannya sering berlumuran darah di medan perang, tetap tidak melunturkan rasa cintanya kepada ilmu. Beliau menghormati ulama dan ahli tasawuf dan menjadikan Samarkand sebagai pusat pengetahuan. Sumber sejarah Islam seperti Tarikh Irsyadi karya Mirza Muhammad Haidar Daulat mencatat bahawa Timur sering mengundang ulama dan ahli fiqh ke istananya, meminta nasihat tentang pemerintahan dan hukum agama. Antara tokoh yang dikaitkan dengan istananya adalah Syekh Zainuddin Al-Taibadi, seorang ahli sufi dari Khurasan, dan Sayyid Barokah, ulama dari Tirmidh yang dianggap sebagai penasihat rohaninya. Timur sering berbicara bahawa pedang penakluk bumi, tetapi ilmu menakluk hati manusia. Pada musim dingin tahun 1404 Masihi, Amir Timur merancang untuk menakluk China, negeri yang pernah dikuasai keturunan Genghis Khan. Dalam catatan Dafanarma, Timur mengumpulkan lebih 200,000 tentera dari seluruh empayarnya. Beliau memerintahkan supaya dibina jambatan dan gudang bekalan sepanjang laluan menuju ke China dengan keping besar dirancang bermula dari Samarkand menuju ke utara di tepi sungai Sir Darya. Catatan oleh Ray Gonzalez di Clavijo, utusan Raja Kastil yang sempat mengunjungi Timur pada tahun 1404, menyebut bahawa walaupun usianya sudah mencapai 70 tahun, Timur masih menunjukkan semangat besi dan mata yang membara seperti api. Namun, api itu mulai malap. Setibanya di Otrar, Timur jatuh sakit teruk akibat cuaca dingin yang ekstrim. Menurut catatan Yazdi, beliau diserang demam tinggi selama berhari-hari, tetapi masih sempat berbisik kepada jeneralnya untuk meneruskan perjalanan. Pada satu malam di bulan Februari 1405 Masihi, di khemah perangnya yang dibaluti salji, Amir Timur menghembuskan nafas terakhir pada usianya kira-kira 69 tahun. Rancangan penaklukan China dibatalkan dan jenazah sang penakluk dibawa pulang ke Samarkand dengan penghormatan penuh. Beliau dimakamkan di Gur-i-Emir, makam megah yang dibinanya sendiri di bawah kubah biru berukir kaligrafi ayat suci Al-Quran. Selepas kematiannya, empayarnya mulai berpecah antara anak dan cucunya. Namun, warisnya yang paling terkenal iaitu Ulu Beg, cucunya yang mencintai ilmu bintang dan matematik. Di bawahnya, Samarkand menjadi pusat astronomi dunia Islam. Warisan Timur hidup bukan pada takhta, tetapi pada bangunan, seni dan nama yang kekal abadi dalam sejarah. Masjid Bibi Khanum masih berdiri, makam Gur-i-Emir masih menyinari malam Samarkand, dan nama Timur masih disebut sehingga ke hari ini. Amir Timur, tangan yang menakluk dunia dengan darah, dan tangan sama yang meninggalkan cahaya ilmu dan keagungan seni yang tidak ternilai.